siapa yang ada bunyi misteri yang tak settle, cubalah tengok kod-kod benda ni. Hai, tips 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak tunjuk satu bunyi misteri yang ada dekat enjin. Siapa yang ada bunyi misteri yang tak settle, cubalah tengok kod-kod benda ni. So nak tengok, jom saya tunjuk. Okey, nak tahu punca dia, saya tunjuk Okey, saya cerita dulu lebih sikit. Okey, kereta ni owner dia memang sakit kepala lah. So dia dah tukar dah dia punya tensioner. Biasanya bila bunyi macam ni, orang ingat bunyi tensioner. Tapi bila dia tukar, masih ada bunyi tu. Jom saya tunjuk apa saya jumpa. Boleh tak zoom kat sini? Okey, nampak tak? Ini sebenarnya water pump dia. Okey, so sekarang saya perlu bantuan Abang Din. Abang Din on aircon. Okey, boleh dengar tak dekat besi tu? Okey, matikan aircon. Boleh dengar tak ada bunyi kat besi ni? Ni, besi ni nampak? Tunjuk sikit, saya letak dekat. Tunjuk sikit, jelas sikit. Tu kat water pump tu, body water pump. So bila kita on aircon, dia ada bunyi kerak dekat water pump. Ini menunjukkan water pump punya bearing tu dah tak elok dah. Bila kita on aircon, kenapa dia boleh bunyi? Sebab load dia lebih orang kata dia tarik lebih kuat. So bila tarik lebih kuat, bearing tu dia rosak. Dia keluar bunyi kerak. Bunyi seperti ni. So dapat tips hari ni, settle.